Tentu ramai peminat rock mengenali beliau sebagai vokalis kumpulan Junction. Tapi tentu tidak ramai sedar akan bakat serta sejarah panjang rocker sejati berasal dari Temerloh Pahang ini. Untuk episod ulasan rock kapak siri bakat yang tidak disedari ini, gua akan bawakan kisah serta biografi Hatta secara eksklusif, khas buat lu orang. Satu saja gua nak minta dari lu orang. Kalau belum subscribe tu, subscribe lah laju-laju ke channel Daing Hasri. Sokongan lu orang lah yang sentiasa buatkan gua meneruskan perjuangan membawa siri ini khas buat lu orang. Sejarah Hatta dan muzik rock telah bermula seawal-awal tahun 80-an lagi. Beliau merupakan antara individu terawal di Temerloh yang amat dipengaruhi budaya muzik punk, rock dan metal semenjak remaja. Malah cukup rajin mengutus surat dengan peminat-peminat muzik menerusi majalah-majalah muzik luar negara. Senang kata, Hatta seperti kebanyakan individu penggiat underground era 80-an, cuma landasan perjalanan muzik beliau sahaja menuju ke arah arus perdana. Pada tahun 1984, Hatta telah menubuhkan kumpulan heavy metal pertamanya di sekolah yang dinamakan Mixed Zealots, di mana Hatta pada asalnya adalah seorang gitaris dan vokal. Mixed Zealots sempat beraksi di pertandingan muzik sekolah-sekolah dan antara kumpulan muzik rock terawal di Temerloh bersama dengan kumpulan Blues Fungus. Di saat ini juga Hatta telah mula mencipta lagu-lagu sendiri. Kebanyakan lagu-lagu ini kemudiannya muncul di dalam album pertama Junction. Pada tahun 1985, Hatta memulakan kembaran muziknya keluar dari negeri Pahang untuk mencari rocker-rockers dari negeri lain, dari Kuala Lumpur ke Seremban, kemudian ke Renggam, Keluang dan akhir sekali Air Hitam Johor, apabila akhirnya Hatta menyertai kumpulan BC Rockers atau Black City Rockers sebagai gitaris. Malah Hatta banyak memperkenalkan kumpulan-kumpulan rock dan heavy metal barat kepada mereka, antaranya Loudness, Dokken dan Rising Force. Kejayaan BC Rockers mencapai ke kemuncaknya apabila mereka berjaya mendapat tempat ketiga di pertandingan Battle of the Bands Johor Tengah 1987, bersaing dengan kumpulan Crossfire dan ASK. Kelincahan persembahan dan ilmu muzik rock Hatta telah membuatkan ahli-ahli Burnmarks menawarkan beliau untuk menyertai sebuah kumpulan rock baru dari Segamat, iaitu Junction, yang pada masa itu sedang mencari vokalis baru. Hatta yang sentiasa terbuka untuk mencari pengalaman baru berpindah pula ke Segamat untuk menyertai mereka. Perjalanan awal Junction banyak didokong oleh kumpulan Burnmarks yang pada masa itu sememangnya amat popular setelah menyertai kompilasi juara-juara rock 1987, antaranya show 30 tahun Merdeka di Melaka, di mana Junction dijemput sebagai kumpulan pembuka persembahan. Bermula dengan konsep besar tersebut, Junction semakin rancak untuk mencuba pentas-pentas persembahan lain. Malah mereka juga diterima sebagai kumpulan tetap di Cattis Lounge, Taman Sara, Selangor, menggantikan tempat tetap kumpulan Wings sebelumnya. Kemantapan persembahan Junction memperolehkan mereka dilama oleh Polygram Records. Menerusi Mr. Tan, pemilik Cattis Lounge yang bertindak sebagai pengurus Junction, mereka menandatangani kontrak rakaman album dan bertolak ke Lion Studio, Singapura pada bulan Ramadan 1988 untuk rakaman album pertama. Junction telah merakamkan 12 lagu di mana kebanyakannya adalah lagu ciptaan mereka sendiri dicampur dengan lagu-lagu lama ciptaan Hatta sejak 1985. Namun begitu, hanya 10 buah lagu sahaja yang muncul di dalam album. Arah menemui pasaran pada 14 hari bulan 6 1988 dan berjaya memungut jualan sebanyak 50,000 unit. Ya, Hatta dan Junction. Jadi ya, ini adalah bahagian yang mana gua terpaksa buat semula lah untuk video Hatta dan Junction ni. Pasal
Yang version lama tu gua ulas sambil letak audio music dia kan. Sebab pada masa tu memang gua dah faham dah pasal konsep copyright apa semua kan. Tapi pasal fikir dah lalang, tak apalah, kita letak je lah lagu-lagu dia sekali kan. Fikir masa tu macam tu lah. Tapi sebenarnya sebagai seorang content creator, bila kita letak lagu-lagu yang ada copyright ni, kita langsung tak dapat apa-apa. Jadi hasil buat video ni yang berdurasikan 30 minit ni, habuk tak dapat kan. Dah lah, kami tak dapat apa-apa. Band boy ni pun seorang pun tak dapat apa. Yang sedap ni Polydor ni. Sekarang Polydor dah tak ada, dah jadi Universal Music. Universal Music yang dapat duit tu. Jadi bila orang tengok video ni sekali dengan audio tu, Universal Music dapat duit. Adil tak? Itulah cerita dia. Jadi sebab tu gua terpaksa buat semula bahagian ni. Begitu juga dengan lagu-lagu yang dekat setiap video-video tadi, gua terpaksa buang audio asal dia dan gantikan dengan version live. Cuma yang masalah dia, sebab Live Junction ni kebanyakannya dia orang lebih fokus pada album petualang untuk lagu-lagu fast dia kan, untuk lagu-lagu heavy dia. Untuk album macam Arah, Penentuan ni memang dia orang macam agak berat sebelah sikit lah kan. Banyak main lagu slow saja. Penentuan memang boleh kata langsung tak ada lagu-lagu heavy dia yang dimainkan di live. Padahal banyak je lagu-lagu heavy yang power kan. Tapi tak apa, sekarang kita nak cerita pasal Arah dulu Ni kita letak tepi dulu. Okey, jadi Arah, album pertama Junction. Ini antara album yang dulu orang selalu cakap macam, alamak, aku menyesal lah beli album ni. And aku tertipu tengok cover dia yang memang rock habis kan. Orang yang kata menyesal macam tu pasal, yelah, salah satu sebab dia, kebanyakannya yang cakap itu dia orang tak berapa suka dengan lagu-lagu slow junction lah, di mana pada dia orang macam terlalu jiwang kan. Meleweh tak pujuk lagi lah, time tu boleh kata lebih ke arah jiwang lah. Sebab lagu-lagu junction ni, Hatta sendiri akui kata dia punya main influence adalah Stryper. And Stryper, Dokken, melodic heavy metal punya sound lah, senang cakap kan. Bukan glam Stryper bukan band glam, image je glam. Tapi muzik dia sebenarnya adalah melodic heavy metal. And memang Hatta sendiri akui kata rujukan untuk junction adalah Stryper, Dokken dan yang berkaitan lah kan, melodic heavy metal lah. Jadi begitu juga untuk lagu-lagu slow junction lah kan. Lagu-lagu slow junction, sebab itulah dia bawa style macam Stryper kan. Keyboard dominant, power ballad kan. Semua jenis romantik. Jadi di zaman tu banyak remaja-remaja macam tak boleh terima lah. Lama jiwang sangat lah kan. Jadi dia orang campak tepi. Jadi sebab tu ada yang kata macam album Arah ni adalah antara album yang dia orang rasa menyesal lah beli kan. Sebab lagu dia tak power kan. Sebenarnya bila kita dengar lagu slow junction memang lah kan, sebab dia agak romantik dengan keyboard dominant dia semua. Tapi untuk lagu-lagu heavy album ni sebenarnya boleh tahan juga kan. Album ini mengandungi 5 lagu slow dan 5 lagu heavy kan. 5 lagu fast. Kesetiaan lagu fast, Arah Kehidupan lagu fast, Perjalanan lagu fast, Dosa lagu fast, Alam Mimpi lagu fast, Berakhirnya Pencarian lagu fast. Jadi dia balance sebenarnya kan. Tapi biasalah kalau orang dengar album ni, orang yang memang fokus pada lagu heavy, dia orang akan kata lagu Dosa lah pilihan utama dia orang. Pasal start lagu dah pakai palm mute kan. Kan lagu tu macam alamak heavy lah lagu ni kan. Tapi kalau gua kan, lu tanya sama gua punya pemilihan adalah Arah Kehidupan. Sebab lagu ni dia ala-ala Stryper kan. Dia gunakan melodik punya, harmonik punya gitar chord. Sebenarnya lagu-lagu heavy album ni best kan. Dia ada ala-ala Dokken, dia ada ala-ala Stryper kan. Pada mereka yang meminati melodik heavy metal, memang ini sesuai untuk lu lah kan. Cuma ya betul, vokal Hatta ni dia sedikit ala-ala macam manja-manja sikit kan. Sebab tu ya ada yang setengah tu tak boleh terima lah kan. Dia gunakan vokal pun macam Stryper juga. Kalau kita dengar macam Michael Sweet, vokalis Stryper, di mana dia selalu menyanyi menggunakan falsetto dan suara kecil kan. Jadi itu juga apa yang dibuat oleh Hatta lah kan. Jadi penerbit Eric Yo, iaitu manager Junction sendiri juga yang menerbitkan album inilah 1988. Jadi inlay gua ni dah kena potong bahagian ni oleh owner asal dia. Jadi dia macam ni je lah. Tapi senang cakap kaset-kaset junction, kaset-kaset junction pula, kaset-kaset
Polygram ni tak ada apa sangat lah kalau kita nak tengok. Dia sama je design dia kan. Selalunya warna merah ataupun warna kuning. Dia punya tepi dia ni kan. Lepas tu cover kat depan, ada gambar band kat sini, maklumat lagu kat sini. Lepas tu belakang lirik, macam tu je, simple. Kalau dibandingkan dengan kaset-kaset keluaran syarikat lain, diorang selalunya lebih menarik lah. Kalau macam Polygram ni sangat simple selalunya. Cuma dia punya ciri-ciri khas dia adalah kaset dia selalu antara warna merah ataupun warna kuning lah. Selalu yang warna merah ni Polydor, kalau yang warna kuning ni Philips. Tu beza dia. Lepas tu kaset dia menggunakan stiker lah, stiker yang ditampal dekat atas kaset Polygram, warna kelabu ataupun kuning. Ni kuning ni pasal color dah luntur lah, ni color dah turun. Apa benda gua nak buat ni. Album ni ada copyright lah. Ketiga-tiga album Hatta dan Junction ni ada copyright, termasuklah album solo dia. Jadi berapa markah kita nak bagi? Macam juga gua punya ulasan lama, gua bagi 7/10 pada album ini. Sebab antara benda yang gua tak berapa puas adalah dia punya sound mixing dia lah. Mixing album ni memang out sikit. Mungkin sebab ni album pertama, jadi pada masa tu audio engineer dia macam kurang jelas sound macam mana yang patut dia orang buat untuk Junction ni. Jadi membuatkan bunyi dia ada sedikit sebu. Gitar dia berbunyi sebu, dia punya drum dia bunyi macam ketuk tong je. Memang itu antara kelemahan album ni lah. Tapi dari segi dia punya arrangement lagu, lagu heavy ataupun lagu slow, kedua-duanya cukup memuaskan hati. Jadi album ini layak mendapat 7/10. Jom kita teruskan kisah Junction. Selepas kelahiran album Arah, kumpulan Junction terus marah lagi dengan mendapat tawaran tajaan oleh syarikat rokok baru iaitu Kingsway, yang menganjurkan persembahan tour seluruh Semenanjung dari Oktober 1988 hingga ke Disember 1988. Tour persembahan ini menambahkan lagi populariti Junction. Nama kumpulan Junction menjadi sebutan, malah mereka juga merupakan salah satu kumpulan yang paling kerap muncul di dalam majalah-majalah dan akhbar hiburan pada masa itu. Kemasukan tahun 1989 timbul ketidaksefahaman antara Junction dan pengurus mereka Mr. Tan berkenaan hak dan pengurusan kumpulan Junction. Hal ini membuatkan mereka menggunakan khidmat guaman awam agar memaksa Mr. Tan untuk melepaskan Junction. Dan bermula dari itu, Junction ditawarkan kontrak berasingan dengan syarikat rakaman Polygram. Kontrak secara terus tanpa perlu persetujuan pihak tengah. Dengan cepatnya mereka juga ditawarkan rakaman album kedua. Malah pada saat ini, melihatkan populariti dan bakat penciptaan lagu Hatta, Polygram juga turut menawarkan kontrak berasingan dengan beliau. 1. Kontrak sebagai artis solo, dan 2. Kontrak sebagai resident composer. Kontrak sebagai resident composer membuatkan Hatta sibuk sentiasa kerana perlu memberikan lagu pada artis-artis Polygram pada masa yang ditetapkan. Rakaman album kedua Junction juga telah dilakukan selama 7 hari di Lion Studio, Singapura. Walau bagaimanapun, hanya 10 lagu sahaja dikeluarkan walaupun 12 lagu telah dirakamkan, yang rata-ratanya juga ciptaan Hatta dan Junction sendiri. Beberapa lagu juga telah diubah suai oleh pihak penerbit. Keputusan pihak penerbit dalam pemilihan serta pengubahsuaian lagu membuatkan Junction sedikit kecewa. Okey, seterusnya adalah penentuan. Pertama sekali gua nak minta maaf kalau ada bunyi burung
nyok-nyok tu kan kat belakang tu kan, dia pun makhluk Tuhan kan. Jadi biarlah dia nak berbunyi. Sebab gua buat video time siang. Kalau siang memang banyak ada ni kan. Jadi tak boleh buat apalah. Okey, jadi penentuan. Ini adalah antara album yang kita boleh katakan sebagai album underrated Junction sebenarnya. Sebab apa? Sebab Junction sendiri pun macam kurang hargai album ini. Lagu-lagu heavy dia pun jarang, dan gua rasa tak ada dimainkan pun dekat mana-mana live show Junction. Membuatkan gua memang susah nak letak lagu latar daripada album ini dekat apa bahagian cerita pasal penentuan tadi kan. Gua mencarilah dekat YouTube, memang tak jumpa langsung kan. Senang cakap, lagu-lagu fast dia macam lagu buka je lah, silau pula kan. Lagu fast album ni pun sama juga macam Arah ni, 5 slow dan 5 fast sebenarnya. And ramai yang salah sangka, dia orang anggap album ni lebih lembik berbanding Arah. Sebenarnya album ni power babe. Dan gua boleh katakan lagu heavy dia lebih power daripada album Arah sendiri. Sebab apa pasal album ni pada masa ni Junction dia punya influence dia dah lebih progresif. Dia dah pergi menuju ke arah apa epic heavy metal. Kita boleh dengar lagu ni dalam album ni kan. Terutama sekali lagu penentuan. Lagu ni 7 minit lebih duration dia. Panjang Dia dah ala-ala macam Metal Church, ala-ala macam King Diamond, Merciful Fate. Jadi kita dah boleh nampak kira Junction pada album Arah dia lebih ke arah melodic heavy metal. Dia ambil rujukan daripada Striper, dia ambil rujukan daripada Dokken. Tapi sewaktu album penentuan ni kira macam peralihan, dia nak pergi ke arah sound yang lebih heavy and sound yang lebih jahat. Kita gunakan ayat jahat lah senang cakap kan. Pasal kalau heavy tu heavy terlalu subjektif, jahat lebih merujuk kepada bunyi gitar yang bunyi dia kira bunyi dalam lah, bunyi seram, bunyi ganas, seram lah macam lagu penentuan. Jeng 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 jeng. Bunyi dalam, bunyi macam filem-filem seram, macam itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bunyi gitar jahat. Ada setengah orang tak faham gitar jahat ni, pasal ni selalu budak-budak metal yang pakai istilah ni. Bunyi gitar jahat sial. Bukan bunyi heavy tau. Bukan bunyi sound dia. Yang kita maksudkan adalah dia punya chord. Satu masalah fan Melayu ni, kita banyak selalu fokus pada bunyi gitar tu, bunyi sound kan. Dia orang tak berapa fokus pada chord yang digunakan, pada riff yang digunakan. Itu yang gua perasan tau. Sebab itulah penjenamaan heavy metal di kalangan fan-fan Melayu ni macam sedikit dangkal. Pasal dia orang lebih fokus pada sound dan bukan fokus pada arrangement dan juga riff ataupun chord kan. Jadi lagu-lagu heavy album ni memang sebenarnya lebih heavy berbanding Arah sebenarnya. Jadi apa yang orang maksudkan dengan album ni lebih lembik? Mungkin lembik pasal lagu-lagu slow album ni memang dah Hatta pada masa ni dah mula menyanyi Melayu sikit lah kan. Dia macam sendu-sendu sikit kita boleh dengar kan. Terutama sekali lagu macam Monolog untuk Rina. Lagu ni pun gua sendiri tak berapa suka. Kalau lagu slow album ni, pilihan gua adalah Bisikkan Hati lah, Kasih Bersemi. Pasal lagu ni masih lagi gaya-gaya macam Striper punya power ballad lah, macam ala lagu Honestly kan, dengan intro keyboard dia semua kan. Lagi satu tadi gua lupa nak tunjuk apa inlay bahagian pencipta lagu. Dekat album Arah, semua lagu ditulis sebagai lagu ciptaan Junction semata-mata. Tapi kalau kat album penentuan ni kita boleh nampak dah start ada tulis nama lah masing-masing. Jadi majoriti lagu adalah ciptaan Hatta, tapi ada juga lagu ada ciptaan Amir, ciptaan Said antaranya. Tapi kalau dekat album Arah tak payah tunjuk pun tak apa, pasal semua dekat bahagian lagu ni dia tulis Junction je. Maksudnya tak ada line up ambil kredit lah penciptaan lagu. Walaupun kebanyakan lagu, ada beberapa lagu sebenarnya yang Hatta bawa daripada tahun 84 masa dia dengan Mick Zillett tu, dia bawa sebab tu nak rakan album Arah tu kan. Patutnya tulis nama Hatta lah kan. Tapi yalah, mungkin arrangement dia orang susun sama-sama, jadi layak juga dia tulis sebagai Junction kan. Itulah antara dia. Jadi seperti yang lu orang semua boleh lihat, dia punya cover dia sama juga macam Arah tadi. Macam gua cakap, Polygram ni cover dia memang inlay samalah lebih kurang. Template dia macam gunakan satu template, lepas tu setiap album release macam ni juga. And merah kat sini, merah kat sini, cover kat depan. Cuma kali ni digunakan melintang lah dan bukan cover menegak. Lepas tu ada gambar band kat sini, sama juga macam Arah tadi. Cuma kali ni dia ambil gambar kat luar lah dan bukan kat studio. Tak tahu ni rumah mana lah, rumah lama. Penerbit masih lagi Eric Yo pada masa ini.
Lepas tu kat sini maklumat lah dengan ada ucapan penghargaan. Belakang lirik seperti biasa, dan juga ada gambar band kat bawah ni. Gambar yang sama juga digunakan untuk poster kaset bersaiz A2. Memang besar kedabak betul. Sayang gua tak ada poster tu. Kalau lu orang ingat tadi kat arah gua kat bahagian ni ada kena potong kan. Gua rasa tu sebenarnya gambar band. Pasal gua ada satu je kaset arah ni kan, yang dah kena potong tu. Jadi gua tak apa-apa ingat kalau memang ada gambar ke tak dekat bahagian lirik. Mungkin ada yang ingat, boleh tinggalkan di ruangan komen Okey, jadi lagu-lagu album ini macam gua katakan memang sebenarnya lebih heavy berbanding album Arah sendiri. Tapi untuk lagu slow dia pula lebih mendayu-dayu berbanding dengan album Arah. Jadi senang cakap album ni agak ekstrim lah. Dia ada yang heavy, dia ada yang slow terlebih slow, dia ada yang dia punya heavy pula terlebih heavy. Macam tu lah, lebih kurang. Macam biasa kaset Polygram macam inilah rupa dia. Kaset kelabu dan ditampal stiker. Dan juga dia punya casing dia. Polygram yang standard adalah casing hitam dengan ada ciri istimewa kat sini, ada tulis Polygram. Belakang ni mesti ada buatan Malaysia lah. Okey, jadi album ni sebenarnya gua lebih suka album ni kalau dibandingkan dengan Arah. Malah untuk album Petualang sendiri, gua sebenarnya lebih suka album ni. Pasal album ni macam gua cakap tadi, dia adalah apa orang kata istilah dia tu, transition di antara album Arah nak ke album Petualang kan. Jadi penentuan ni dia memiliki kedua-dua elemen. Elemen lagu slow daripada Arah, manakala elemen lagu heavy daripada album Petualang. Jadi penentuan ni tengah-tengah. Dan disebabkan gua adalah fan kepada vokal Hatta, gua suka vokal style dia pasal gua peminat striper macam gua katakan, vokal tinggi kan. Jadi gua lebih memilih album ini berbanding dengan Petualang sendiri. Sebab apa, vokal Rashid sebenarnya okey, tapi gua tak apa-apa, ada bahagian yang gua tak apa-apa minat sangat. Jadi itulah antara dia. Penentuan berapa kita nak bagi? 10/10, jangan terkejut brother. This is the best Junction album, underrated. Kita teruskan dengan kisah mereka. Kesibukan Hatta sebagai resident komposer dan persiapan untuk album solonya membuatkan Junction mencari vokalis baru. Mereka telah menjemput bekas vokalis kumpulan BC Rockers iaitu Rashid sebagai vokalis gantian. Sekaligus Hatta secara tidak rasminya keluar dari Junction dan mula merangkakan album solo pertamanya yang diterbitkan oleh beliau sendiri. Konsep album Reaksi ini lebih ke arah hard rock AOR berbanding heavy metal bawaan Junction. Walau bagaimanapun tidak berapa mendapat sambutan sebagaimana album beliau bersama Junction. Album Reaksi muncul di pasaran pada lewat 1989. Dan terakhir sekali, album solo Hatta Reaksi. Sibuk nak menyanyi pula burung tu. Harap tak ada copyright lah bunyi burung tu kan. Okey, jadi Hatta Reaksi terbit pada tahun 1989. Album ni sebenarnya best juga album ni. Antara gua punya favourite juga. Okey, kalau lu orang perasan tadi, dua album Junction tadi Polygram warna merah. Kali ni Polygram warna kuning pula. Polygram kuning ni biasanya oleh Philips lah. Gua tak pasti apa perbezaan antara Philips dengan Polygram ni. Adakah dia diuruskan oleh pengurus yang berbeza ke macam mana, tak pasti kan. Tapi yang pasti kedua-duanya tetap adalah Polygram lah kan. Jadi biasa kalau kita susun kaset-kaset Polygram ni, dia nampak cantik lah, merah kuning kan. Untuk orang Selangor macam gua, memang gua bangga lah benda tu. Okey, jadi seperti kita boleh lihat ada improvement dekat inlay Polygram kali ni. Ataupun memang ini adalah spesifik pada Philips punya ke macam mana, gua tak apa-apa ingat. Sebab seingat gua macam Living Bond, kaset-kaset dia adalah keluaran Philips kan. Dan inlay dia pun panjang sehingga ada kad ucapan kat tepi ni. Gua tak apa-apa ingat. Tapi macam mana pun, ya, itu antara perbezaan inlay Hatta dibandingkan dengan dua album Junction yang tadi. Kalau Petualang pun ada kad ucapan juga. Gua rasa memang ini adalah improvement tahun 89 kot. Memang dia ada letak bahagian kad ucapan lagu seperti syarikat-syarikat lain lah pada masa tu kan. Kalau kita tengok tadi dua album Junction, Penentuan dan juga Arah, tak ada bahagian kad ucapan. Jadi kali ni ada. Jadi untuk inlay kali ni, dia punya tema warna dia adalah kuning dan hitam.
Sesuai lah untuk Hatta, pasal Hatta ni orang Pahang kan. Tapi kalau Pahang betul kuning, hitam dengan putih kan, bukan kuning dengan hitam. Tak kisahlah macam mana pun. Jadi seperti biasa, Hatta ni dress up dia memang smart lah kan. Gambar dia kat depan tu, reaksi. Lepas tu ada frame kat bawah ni. Gua cukup minat dengan frame macam ni, ingatkan pada zine era awal 90-an dahulu. Dan nama Hatta ni dilukis seperti font logo macam ni, cantik kan. Jadi album Hatta ni diterbitkan oleh PBC. Mungkin ada yang dah tahulah PBC ni siapa. PBC ni adalah Hillary sebenarnya. PBC maksud dia adalah Punjabi Born Chinese. Itulah maksud PBC sebenarnya. Hillary ni ada keturunan Punjabi ke? Sebab tu dia letak Punjabi. Tak pastilah. Mungkin jiwa dia Punjabi kot. Tapi dia dilahirkan sebagai Cina. Macam tu lah kot. Gua tak apa-apa kaji sangat sejarah orang punya biografi sebenarnya. Jadi susunan muzik dibuat oleh Hillary dan juga oleh Bong yang memainkan bassnya lah. Jadi disebabkan ini album solo, biasanya dia orang akan tulis lah siapa pemuzik jemputan dia kan. Jadi drum oleh Jimmy Lee, keyboard dan piano oleh Indra. Jadi juga dirakamkan di Lion Studio. Polygram biasanya memang dekat Lion Studio lah. Jadi kalau dilihat kat sini, lagu-lagu memang semua adalah ciptaan Hatta lah kan. Semuanya ciptaan Hatta sendiri. Cuma lirik ada sedikit sumbangan lah daripada S. Amin Sahab. Zaman tu biasalah nak dapat lirik daripada S. Amin Sahab, barulah lirik-lirik tu jadi sastra sikit gitu kan. Tapi album ini kalau dibandingkan dengan dua album Junction tadi, album ni sebenarnya lebih banyak lagu rancak tau kalau dibandingkan dengan dua album Junction tadi. Dua album Junction tadi dia bagi lagu 5 fast dan 5 slow. Tapi untuk album ni 6 lagu rancak, 6 lagu fast dan hanya 4 saja lagu slow. Untuk lagu slow album ni gua tak berapa favor sangat, pasal dia dah macam tak seperti lagu-lagu slow Junction yang lebih ke power ballad. Lagu slow album ni dia dah start macam lebih ke mendayu-dayu sikit lah. Jadi betul lah apa orang kata, Hatta sewaktu album Penentuan tu dah makin nak pergi ke mendayu-dayu. Ia terbukti di dalam album solo beliau sendiri, di mana dia dah mula implementasikan lagu-lagu jenis mendayu-dayu lah untuk lagu slownya. Album ni pun dulu sebenarnya agak hit juga dengan dua lagu hit dia, Kita Masih Cinta duet bersama Liana, dan ada lagu Beku di Lautan Rindu. Kita Masih Cinta antara lagu slow yang cukup menarik lah sebenarnya. Kalau lagu fast album ini konsepnya lebih ke arah AOR, melodic rock, melodic heavy metal sikit sebenarnya, kalau kita dengar betul-betul lah kan. Dengan lagu mana ya, Rentasi Garis Masa ke apa tajuk dia tu. Rentasi Garis Masa ni antara lagu heavy yang cukup menarik lah. Dengan dia punya gitar work dia oleh Hillary. Dia main palm mute yang agak konsisten. Gua suka dia punya stroking palm mute dia dekat dalam lagu tu. Tapi kebanyakan lagu-lagu fast yang lain lebih banyak ke arah synthesizer lah, keyboard dominant lah. Tu membuatkan album ini menjadi seperti melodic rock begitulah. Jadi ada gambar Hatta lagi kat dalam ni, seperti inlay Penentuan tadi. Dekat bahagian lirik ada gambar. Mungkin juga ini adalah poster kaset dia, tapi gua tak ada poster kasetnya. Album ni boleh katakan agak enjoyable lah sebenarnya kan. Cuma untuk lagu slow dia gua kurang sikit lah. Tapi lagu-lagu fast dia best. Gua suka lagu-lagu fast dia. Dia ada ala-ala macam melodic heavy metal sikit. Jadi kalau kita rindu pada sound melodic heavy metal bawaan Junction sewaktu album pertama, album ini dapat jugalah kita melepaskan kerinduan tersebut. Casing Polygram seperti biasa. Cuma dia album ni dia tak pergi heavy macam Penentuan dan Petualang lah. Dia dah lebih ke arah melodik lah. Jadi Philips sebenarnya ada logo Philips. Tapi tetap adalah kaset Polygram lah. Nampak ada logo Polygram kat situ, menunjukkan ia adalah original. Tanpa stiker biasalah tahun 89. Masuk tahun 90 dia dah printing terus kat atas dia punya body shell dia tu. Okey, jadi apa Hatta reaksi? Berapa kita nak bagi? Kita bagi 8/10. Memuaskan hati. Cuma lagu slow kurang sikit. Okey, kita teruskan kisah Hatta. Kemarahan Hatta sebagai komposer tidak terhenti begitu saja, di mana pada tahun 1990 Hatta amat sibuk memberikan lagu pada artis-artis serta kumpulan muzik lain, antaranya Trust.
Alley Cats, serta menubuhkan sebuah kumpulan projek baru dengan dua rockers dari Triang Pahang, iaitu Mazli dan Jamal. Projek yang dinamakan Aroma ini dengan cadangan pembuatan konsep New Wave campur rock ciptaan Hatta. Namun begitu, sebelum sebarang sesi rakaman diadakan, Hatta meninggalkan Aroma dan projek ini diteruskan Polygram dengan menggandingkan Ucup Angel Hearts bersama Mazli dan Jamal. Hatta walau bagaimanapun tidak berputus asa dan mengasaskan sebuah lagi kumpulan baru bersama pecahan dua ahli asal Junction iaitu Misman Drum dan Said Bass bernama Trilogy pada 1952. Malah konsep muzik progresif dan eksperimental Trilogy memperolehkan mereka mendapat kontrak rakaman di bawah Sony Music. Sekaligus telah siap merakamkan lagu untuk album penuh. Namun, album tersebut tidak diterbitkan atas faktor tidak diketahui. Di samping itu, Hatta masih terus menghantar lagu-lagu ciptaan kepada Polygram hinggalah ke tahun 1995 dan pada 1995 ke 1997 pula kepada Warner Chappell sebagai resident composer. Namun di zaman apabila industri muzik mula menemui kejalan buntu dan masalah kegawatan ekonomi negara, status lagu-lagu yang dihantar pada Warner Chappell tidak diketahui. Hatta akhirnya pulang ke Temeloh Pahang dan meninggalkan industri muzik sebagaimana kebanyakan rocker lain pada masa itu.